Di sebalik tirai ini mungkin pemilik Proton X70 yang sekarang marah sebab untuk tahun 2026 Proton X70 datang dengan enjin yang baru dan lebih ada improvement dari segi HMDH. Kita dah masuk tahun baru 2026 dengan azam yang baru. Jadi Proton pun ada azam yang baru. Dia orang memperkenalkan Proton X70 yang ada improvement dari segi enjin. Dari segi bentuk luaran untuk model X70 2026 ni memang tak ada beza pun. Sama je. Cuma yang bezanya adalah pada dalam bahagian depan ni. Mesti korang nak tahu kan beza enjin yang lama dengan enjin yang baru. Okey, enjin yang lama tu 1.5 liter TGDI 3 silinder. Yang ini 1.5 IGT 4 silinder. Okey, dari segi spek dia pula, untuk enjin lama tu dia menyalurkan 177 PS dengan 255 Nm of torque. Yang baru ni lagi power sebenarnya. Dia mampu menyalurkan 181 PS dengan 290 Nm of torque. Transmisi sama 7 DCT, tapi yang ini jimat minyak 6.9 liter untuk 100 km, 5.5% lagi jimat minyak berbanding X70 sebelum ini. Untuk X70 yang sebelum ni mesti korang sedih kan, sebab yang ini 4 silinder, yang korang tu ada yang 3 silinder. Bila dah tukar enjin, ada jugalah improvement dari segi handling. Apa yang Proton kata handling untuk model 2026 ini lagi bagus. Sebabnya ada improvement dari segi suspension dan juga handling pada steering. Diorang kata lebih responsif dan lebih tepat bila nak masuk corner. Belakang SUV segmen sini luas dan juga selesa. Dalam dia masih lagi premium, material lembut, kerusi balutan kulit, ada kemasan warna merah, menggunakan skrin infotainment bersaiz 12.3 inci, resolution HD. Yang ini boleh sambung dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Voice command dia ada bahasa Melayu, ada juga bahasa orang putih. Tapi yang ini saya rasa dia faham dengan bahasa logat Kelantan halus-halus sikit. So, macam mana pandangan anda tentang Proton X70 2026 ni? Sila komen di bawah. Harga korang tengok caption dekat atas.